Makan pun biasanya kita lebih kepada macam makanan spicy. Yang itu pun boleh menyebabkan buasi itu terjadi. Kita tahu yang Bose ni sangat kaya rapat dengan gaya hidup, tabiat pemakanan dan juga cara-cara pesakit tersebut membuang air besar. So datang kepada itu, bulan puasa ni, adakah bila tabiat pemakanan mereka berubah, ada yang kurang minum air, adakah itu menyumbang kepada Bose, doktor? Betul? Kalau ikut kepada statistik, yang saya punya statistik lah, kebanyakan pesakit yang kebanyakan kes-kes hemorrhoid ni ataupun buasi ni dia meningkat pada musim bulan puasa. Oh, okay. So mungkin faktor-faktor lifestyle lah, kita cakap macam kurang minum air, makan pun biasanya kita lebih kepada macam makanan spicy, makanan yang banyak yang berempah apa semua, itu mendorong kepada makanan tambah sedap masa bulan puasa. Betul. So itu mendorong kepada masalah buasi. Selain daripada tu macam kita punya lifestyle, macam kita kita suka meneran semasa buang air besar. Kadang-kadang kita paksa untuk buang air besar. Yang itu pun boleh menyebabkan buasi itu terjadi.